Hari ini saya sangat bertuah di mana Yang Amat Berhormat Mufti Besar Johor Datuk Un Hafiz hadir barak subuh di Masjid Muhajirin Masai. Selepas barak subuh, dia ajak saya ke tempat yang ada masalah yang dihadapi oleh orang ramai, lebih-lebih lagi jalan Lebuh Raya Pasir Gudang. Jadi apabila sampainya di sana, pegawai JKR membuat penjelasan jalan tersebut akan siap diturap pada Oktober. Apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar tanya semula, dia kata dia lihat boleh dipendekkan tak. JKR kata boleh dipercepatkan lagi. Kontraktor berjanji bahawa pada bulan Ogos 6 lorong jalan tersebut akan siap diturap. Dan kemudian lampunya belum siap, itu mungkin kat situ. Tetapi jalan semua pula boleh digunakan. Tempat yang kedua, Yang Amat Berhormat ajak saya pergi ke Simpang Tropicana, jalan daripada Pasir Gudang dan juga Tahrir Kota Putih. Jadi di situlah Menteri Besar datang, dia lihat, teliti apa yang berlaku. Perkara pertama untuk dia terbantu adalah daripada pihak polis trafik. Perkara kedua, dia lihat smart traffic light, minta supaya di bandaraya baru tambah baik. Menurut Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor ni, traffic light seperti mana yang berada di luar negara boleh mengawal trafik tu dengan bagus. Jadi apabila berlaku kesesakan, jadi smart traffic light tu yang boleh adjustkan dia punya masa, keadaan waktu sesak ataupun tidak. Dia berhubung antara traffic light yang lain supaya dapat disinkroniskan. Jadi itu smart traffic light supaya dia dapat membantu teruskan akan kesesakan lalu lintas. Kita berjumpa lagi di lain masa.